projek ni aku buat seorang-seorang je tanpa bantuan orang lain. Dalam keadaan panas di sini, sebab aku tengok panas ni Yang panas di sini dengan berpuasanya, dengan letihnya. Jadi kita buat apa yang mampu. Kita buat sekitar dalam pukul 2, pukul 3 kita rehat dah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali di channel aku di Kami Pro Channel, dan di sini aku ingin mengucapkan salam Ramadan buat sahabat-sahabat semua. Jadi sekarang ni merupakan hari yang ke-8 kita berpuasa sahabat. Jadi seperti mana yang aku beritahu hari tu di video yang lepas, dan tempat ini akan dinaikkan dengan bangsal ukuran 30x20. Jadi sekarang ni tengah bermula, baru nak naik. Satu Ramadan kita bermula naikkan tiang dan sebagainya, naik si channel apa semua. Jadi ini hari ke-8 kita berpuasa Jadi projek ni aku buat seorang-seorang je tanpa bantuan orang lain. Dalam keadaan panas di sini, sebab aku tengok panas ni Yang panas di sini dengan berpuasanya, dengan letihnya. Jadi kita buat apa yang mampu. Kita buat sekitar dalam pukul 2, pukul 3 kita rehat dah. Kita mula pukul 8 pagi. Pukul 2 kita tengok kalau cuaca lah. Kalau cuaca redup kita sambung petang. Kalau kata panas sangat kita pukul 2 kita dah stop lah. Jadi inilah yang sedang aku buat sekarang ni. Dan kita dah naikkan tiang-tiang semua, kita dah naikkan. Cuma nak pasang bahagian sokong tepi, bahagian atas. Dengan ni sekarang ni tengah tak habis lagi, tengah buat di bahagian tengah ni untuk leveling, untuk kestabilan untuk 3 baris ni, untuk stabilkan dia, dan kita akan perata tanah di situ. Jadi sekarang ni tak habis lagi skru di hujung tu. Selepas habis kita pasang untuk bahagian tepi ni makna struktur bangunan untuk level bahagian tepi dan juga tengah hujung sana. Jadi maknanya apabila siap yang ni, kita akan naik satu galang di sini. Galang, dan kita akan potong. Kita akan potong dari bahagian atas tu sebab kita ambil yang kita kasih lebih. Target dia dalam 8 kaki ketinggian ataupun 8 kaki setengah. Tengok macam mana yang sesuai. Ya, sebab kawasan ni agak mencuram, memang letih ni mencuram ke bawah. Jadi itu adalah yang kawan semua tengok di bawah tu adalah garisan satu line yang rata daripada atas sana dan ke bawah. Kekurangannya sangat-sangat luar biasa jadi tinggi. Mungkin nak ikat batu ke apa semua. Jadi tanah yang di situ, yang di tinggi situ, kita akan tambak dia, tarik dia bawa ke belakang. Ini banyak kerja, kita tak tahu bila boleh siap, dan aku mengharapkan benda ni siap sebelum raya kalau boleh. Mana setiap hari kita buat. Ni bermula 8 hari puasa, 8 hari kita dah siapkan Jadi inilah. Jadi untuk seterusnya kita teruskanlah kerja-kerja. Ini merupakan kerja-kerja pemasangan galang ataupun palang di setiap bahagian tepi bangsal bagi untuk mengukuhkan struktur bangsal. Dalam keadaan sekarang ni, cuaca sangatlah panas. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Kerja-kerja menyiapkan bangsal ukuran 30x20 ni memang sukar juga, kerana seorang nak panjat turun tangga dan sebagainya, semuanya buat seorang-seorang Jadi apalagi bulan puasa ni. Jadi kalau nak harapkan bulan yang bukan bulan puasa, memang kita nak tunggu lambat lagi. Sedangkan sekarang ni adalah bulan puasa. Jadi kita buat pelan-pelan atas kemampuan dan mengikut waktu juga. Yang pastinya setiap hari kerja perlu diteruskan.
Ini merupakan bahagian hadapan ataupun bahagian hadapan tepi bangsal aku untuk dinaikkan bumbung untuk dibuat store dengan ukuran 4x5 kaki di bahagian tepi. Jadi inilah keadaannya, sorang-sorang panjat, skru. Jadi memang perlukan banyak kesabaran untuk menyiapkan dia. Alhamdulillah sahabat, kita punya bangsal ni 30x20 hampir siap, sekitar 70 hingga 80% siap. Dan kita punya store pun dah siap juga, hampir siap lah. Jadi untuk store ini untuk penyimpanan makanan ikan dan alatan lain. Okey sahabat, itu saja perkongsian untuk video kali ini. Dan terima kasih kerana menonton. Dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk bantu like, subscribe serta tekan tombol loncengnya bagi mendapatkan info video terkini dari channel ini. Terima kasih, jumpa lagi, bye-bye.